Pak merah dan mereka dilepaskan sekarang. Dan kita lihat di sebelah kanan itu adalah Azroy yang cuba melakukan permulaan yang baik oleh Azroy. Tapi di hadapan nombor 27 Kasma Daniel yang ada kelebihan selaku pendahulu, dan 83 yang masuk naik di tempat yang kedua ada Lachlan Epis. Agak wide sedikit. Ya, permulaan yang baik dari Lachlan, tapi Kasman cuba untuk membalas balik yang dia dapatkan kembali di depan. Tapi memang permulaan yang baik juga dari Adam Noordin. So sekarang ni position Kasman, Lachlan dengan Adam Noordin. Maybe ada kesilapan sedikit untuk Azroy dengan Zakwan Zaidi di selekor yang pertama kerana mereka dah ke belakang sedikit. Andi Farid menaik ke position yang keempat. Dan nampak Azroy dengan Zakwan yang ke belakang sewaktu di awal perlumbaan, tapi di peringkat awal Kasma nampak laju di depan. Lachlan Apis tempat yang kedua, Adam Noordin di tempat yang ketiga sekarang ini, Andi Farid tempat yang keempat, baru Azroy dan Zakwan tempat kelima, tempat yang keenam. Chenon Yan dengan Osama Maria seterusnya, tapi di hadapan Lachlan Apis yang mana sebelahan dari dalam tu Azroy yang masuk. Bukan Azroy, itu adalah Andi Farid. Andi Farid yang masuk untuk lintas tempat yang kedua. Petik yang cantik daripada Andi Farid. Ada sedikit slide dari Andi di selekor 9. Tapi ini good start untuk Andi Farid dari petak yang ke Andi Farid petak yang ketujuh. Ya, bermula dari petak yang ketujuh dan sekarang pada tempat yang kedua. Tapi kita lihat di mana Azroy dan juga Zakwan agak ketinggalan di belakang sedikit kedua mereka ini. Tapi di peringkat awal ada 10 pusingan kesemuanya, mereka masih ada peluang untuk mengatur mengejar. Tapi jangan biarkan Kasma lari jauh di depan. Itu saja, kerana untuk suka mengejar. Tapi itu yang Kasma telah lakukan sekarang ini, kerana dia berjaya mula menjarakkan dirinya. Nampak di belakang Adam itu mungkin atau Azroy ataupun Zakwan berada di belakang Adam. Azroy sekali di P4 dan Adam dia cuba untuk memberikan tekanan, dan Adam Noordin berjaya untuk ambil line yang di luar, so dia akan dapatkan extra drive ke bahagian exit, tapi tidak berjaya. Sekarang ni Azroy menaiki ke P4, tapi Cheng Hong Yan di sebelah Azroy. Kasma, Andi Farid, Lachlan Hafiz, Azroy, Cheng Hong Yan, Adam. Dari bahagian dalam masuk 77 ala Adam Noordin yang sekarang ini merampas kedudukan daripada Azroy dan juga Cheng Hong Yan. Yang Cheng Hong Yan mencuba untuk masuk mintas dari bahagian dalam, dia berjaya lepas. Dia hampir tadi, tapi dapat berkawal dengan baik Cheng Hong Yan. Dan dia melepasi Azroy Hakim Anwar. Azroy ketinggalan sedikit di belakang sekarang ini. Andi Farid yang ada bertempat kedua. Lachlan Apis, ini perebutan di bahagian belakang yang kita saksikan sekarang. Di antara Lachlan Apis, Azroy, Cheng Hong Yan, Adam Noordin, Zakwan ketinggalan di belakang tempat yang ketujuh. Ini adalah momentum Cheng Hong Yan, dia cuba untuk agresif di selekor 3, tapi itu memang agak tempat yang bahaya untuk cuba push. Tapi ini adalah memang permulaan yang sangat baik dari Cheng Hong Yan. Ini pertama sekali dia dapatkan untuk fighting dengan pelumba-pelumba yang dari Asia kita. Di pada tempat yang kelima sekarang. Dan pada kedudukan Inau, Kasma mulai lari jauh di depan sekarang ini. Kerana perebutan seorang pelumba yang terjatuh. Bagian hadapan kita lihat Cheng Hong Yan dan bersama dengan Azroy sebelahan. Sementara itu kita dapat lihat Lachlan Apis telah pun diminta oleh Adam Noordin yang sekarang naik tempat yang ketiga. Juga permulaan yang baik untuk Adam bersama musim ini. Pasukan Suzuki pada awal musim dia nampak agak struggle sikit dengan jentera, tapi sekarang mungkin nampak sedikit selesa dengan jentera Suzuki bagi Adam Noordin. Tapi yang pentingnya, yang lebih lagi, mereka membiarkan Andi Farid dan Kasma Daniel lari jauh di depan, kerana perebutan di bahagian belakang ini memberikan kelebihan pada Kasma dan Andi Farid. Nampak Kasma jauh di depan tempat pertama, Andi Farid tempat yang kedua. Dan sekarang kita lihat ada 4 saat, lebih dari 4 saat bagi Kasma dan Andi Farid. Tapi kedudukan di belakang di perebutan tempat yang ketiga yang kita sedang saksikan sekarang ini,
Sementara Kasma baru saja sampai tadi dengan masa terbatas kita 2 minit 23.435 saat berbanding 2 minit 25 oleh Andy Farid dengan Adam Nordin 2 minit 27. Bayangkan 2 minit 23 dia melakukan masa 2 saat di pantai oleh Andy Farid bagi Kasma Daniel dan terus berada jauh di depan, kelebihan 5 saat di depan Andy Farid Izdihaq sekarang ini. Kasma sekarang ni dalam liga sendiri dia memang in a different planet. Dalam 2 lap, 2 pusingan saja Kasma berjaya untuk melakukan gap 4.7. Memang sukar sebab kita tahu level pelumbu yang kita ada sekarang ni. Andy Farid, Adam Nordin, Azroy, Lachlan Apis, Zakwan Zaidi, ini semua pelumbu yang pernah ada experience di World Championship. Wah, amazing dari Kasma Daniel dengan Hong Dong Yamaha. Ya, nampak Azroy yang merampas kedudukan daripada Adam sekarang ini untuk naik di tempat yang ketiga bagi Azroy. Jadi dia mengetuai kumpulan yang kedua yang kita saksikan sekarang ini. Azroy, Adam, Lachlan Apis dan juga Chen Hon Yan di kedudukan untuk 3, 4, 5 dan 6. Zakwan ketinggalan jauh di depan. Tapi tindakan Kasma memang terlalu jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba. Jauh sekali Kasma berada di depan. Di belakang 4 pelumba ini masih lagi belum selesai perhitungan mereka. Masih lagi battle antara 4 pelumba. Walaupun Azroy berjaya meletakkan diri di tempat yang ketiga dan tempat yang pertama dalam kumpulan ini, tapi belakang rapat kedudukan masih lagi Adam, Lachlan Apis dan juga Chen Hon Yan pada kedudukan yang agak rapat dengan Azroy di peringkat awal perlombaan ini. 8 pusingan lagi untuk tamatkan. Baru 2 lap yang mereka habiskan dan pada kedudukan ini mula nampak lari sedikit di depan adalah Azroy bersama dengan Adam Nordin. Ini adalah Kasma Daniel yang cukup selesa. Kalau kita lihat dalam setiap sektor, Kasma memang jauh-jauh lagi laju. Andy cantik dia boleh control di sektor 15, sliding menggunakan brake belakang. Tapi memang Azroy, kalau kita lihat pada sektor 3 sahaja, 0.8 adalah Kasma maintain 2 minit 23 saat. Dan keadaan hujan ni Andy Farid 2 minit 24. Ini pun 1 saat sekali 5 saat. Kasma berada di depan Andy Farid dan yang perlu melakukan masa 2 minit 26, 2 minit 27 yang dilakukan. Di mana Azroy lakukan 2 minit 26 saat, tapi Kasma lebih laju 3 saat lebih laju daripada Azroy Hakim Anwar. Itu beza dia dengan Kasma yang berada di hadapan tempat yang pertama. Kasma semakin laju di sektor pertama. Kalau kita lihat pada bezaan top speed juga, Azroy Hakim Anwar dapatkan top speed 280, Kasma hanya 267.3. So kekurangan Yamaha dengan Suzuki dalam condition yang dry, yang perfect adalah segi top speed. Tapi itu adalah kekuatan mereka di condition basah seperti ini, sebab lagi senang untuk kawal kuasa jentera. Ya, sebab tu kalau kita lihat sebelum ini memang Azroy berada di depan menguasai perlombaan. Tapi dalam cuaca begini memang agak sukar sekali terbuka. Dari kelebihan yang ada digunakan sepenuhnya oleh Kasma Daniel sekarang dengan melakukan masa konsisten 2.23, itu membolehkan dia berada di depan jauh. Sekarang ini 5.5 saat di depan Andy Farid Izdihaq. Kalau berbeza dengan Azroy, 6.9 saat berada di hadapan. Kita ada 7 lap lagi untuk tamatkan dalam perlombaan ini, bermakna masih ada masa untuk mengejar. Sementara dalam 1000 B pula Kamarul Izzat Ishak tempat yang ke-10 keseluruhan. Dia adalah pendahulu dalam kumpulan ini. Ada battle tersendiri di antara pelumba He Junping tempat yang kedua, ketiga Muhammad Radatul Razman, keempat Tuku Irfan Afandi. Ini perebutan untuk tempat kedua, 3 dan 4 sekarang yang kita saksikan. Keseluruhannya adalah 14, 15 dan 16. Sementara tempat ke-10 Kamarul Izzat Ishak pendahulu dalam 1000 B. Dia jauh di hadapan pencabar terdekat. Bagi 7 pusingan, dan ini adalah sekali lagi Kasma Daniel. Boleh nampak dia akan push di tempat yang dia rasa selesa saja. Sebab dia sudah tahu dah sekarang ni jarak dia bersama Andy Farid dah sudah sampai 5 saat. Perkiraan untuk pusingan ni dah sampai 6 saat. Dan untuk championship sekarang ni, lihat pada perbezaan point antara Kasma dengan Azroy hanya 3 mata sahaja. So
kalau race tamat sekarang kan Kasma menang, Azroy habis nombor 3, Kasma akan jadi championship leader. Azroy akan cuba untuk bagi kedudukan, tapi Azroy sendiri ketinggalan agak jauh di belakang. Dia ketinggalan 13.9 saat di belakang Kasma, 8.6 saat di belakang Andi Farid Izdihar. Memang sejarak yang cukup jauh ditinggalkan. Walaupun dalam perlombaan apa saja boleh berlaku, dia akan terus mencuba dia menjarakkan diri di hadapan Adam Norodin. Itu yang pertama yang akan cuba lakukan. Masa lakukan 2 minit 25 berbanding Kasma dan Andi Farid lakukan 2 minit 23. Kasma masih lagi maintain pada 2 minit 23 saat. Dan itu dia akan lakukan. Andi Farid akan masih lebih baik lagi. Dan Andi Farid cuba untuk mengejar. Sekarang jatuh ke 53 saat antara Andi Farid dan Kasma Daniel. Dia perlu melakukan masa lebih laju pada Kasma untuk catch up dengan Kasma di hadapan. Jika tidak, memang Kasma yang maintain konsisten dengan masa 2 minit 23 saat ini. Walaupun lap sebelum ini tadi Andi Farid melakukan masa lebih baik lagi, 2 minit 23.791 saat, Kasma 2.23.991. Di sektor kedua, tapi kali ini pula Kasma dapatkan 33.2, Andi Farid 33.6. So kita boleh nampak Adam Norodin. Adam, ya betul. Sayang untuk Adam, dia berada dalam posisi yang keempat tadi. So ini adalah peluang untuk Lachlan Epis naik ke posisi yang keempat. Tapi sayang untuk Adam, nampaknya tadi macam dia dah dapat rentak dengan jentera Suzuki JSX 1000R. Ini apa yang berlaku? Kita tak dapat angle yang jelas di circle 9. So unfortunate untuk Adam. Peluang kedua untuk Adam Norodin esok dengan pasukan Suzuki MI. Sekarang ni masih Kasma Daniel, dan sektor kedua dengan 3 memang adalah sektor yang paling kuat bagi Kasma. Dan di sektor kedua jarak 0.5 untuk Kasma. Sekarang ni jarak across the line untuk lap yang ke-6 5.586. So maintain 2 minit 23 Daniel, 2 minit 23 598, lebih laju daripada Andi Farid 2 minit 23.867. Daripada kedudukan ini dengan perbezaan 5.5 saat memang menimbahi Kasma, tapi dia ada 5 lap lagi cuba bertahankan kedudukan ini. Sementara Azroy yang cuba mengejar pada kelajuan 2.25.176 belum cukup, kerana pada kedudukan sekarang ini dia perlahan, lebih pada 2 saat lebih perlahan daripada Kasma dan juga Andi Farid. So mustahil untuk dia dapat mengejar, kecuali dia dapat untuk melakukan catatan masa yang sama dengan Kasma dan juga Andi Farid. Dan juga dia kalau tidak berlaku kepada Kasma dan Andi Farid, memang suka untuk dia dapat mengejar. Tapi dia akan cuba mengkangkang kedudukan sekurang-kurangnya atas podium untuk memastikan jarak bermata tidak jauh antara Kasma dan juga Azroy. Yang pelik siapa yang berlaku dekat Zakwan Zaidi, tapi kita akan lihat kumpulan B lebih dahulu. Kumpulan Izzat Ishak sekarang di posisi yang pertama untuk kumpulan 1000 B. Di belakang dia adalah Muhammad Radatul Razman dari MSBK B juga. So ini adalah battle untuk position yang pertama, position 1. Tapi nampak tadi, kalau tadi kita dapat lihat Kamarul Izzat Ishak jauh di depan kan. Tapi sekarang ini dia betul-betul di hadapan Radatul Razman. Sini ada kesilapan untuk Kamarul Izzat di lap tadi. And apa yang berlaku dekat Lachlan, sebab Lachlan pun tadi jauh dari Chen Yong-yan. So Lachlan pun ada isu dekat sektor kedua, dia ada buat kesilapan. So sekarang ni battle antara Chen Yong-yan dengan Lachlan Epis. Tadi boleh akan nampak macam Lachlan ada peluang untuk kejar Azroy, tapi mungkin ada kesilapan di sektor yang kedua untuk Lachlan. So walaupun not a podium untuk Lachlan Epis, tapi still result yang baik untuk hari ini untuk Lachlan. Untuk podium akan datang esok. Sekarang ni Kasma tengah push lagi. Kasma terpantas di sektor yang pertama dan still laju di sektor 2 dengan 3. Dan jarak antara Kasma dengan Andi Farid sudah makin jauh, 6.6 kalau kita lihat pada sektor timing. Ya, kerana Kasma 6.7 makin laju. Dia terlihat cuaca mungkin semakin baik, lintah mungkin semakin kering, tapi kelajuan oleh Kasma 2 minit 23.2 saat. Saya kata semakin laju di depan
untuk Andi Farid mengejar. Dia perlu melakukan masa lebih pantas daripada Kasma, tapi Kasma yang lagi laju daripada Andi Farid dan sekarang naik 6.7 saat misalkan kedua pelumba. Sementara ini battle yang kita lihat Lachlan Epis bersama dengan Chen On Yan tempat keempat, tempat yang kelima, kerana Azroy tempat yang ketiga. Jadi pertahankan kedudukannya Lachlan Epis daripada dipintas oleh Chen On Yan. Dia akan cuba untuk memastikan ini dengan kedudukan yang sangat rapat antara kedua-dua pelumba ini. Kita lihat pada lap yang berlaku tadi, 1.1 adalah beza lap time Kasma dengan Andi Farid. Kasma memang dalam zon selesa dalam cuaca macam ni. Azrai di ketinggalan 7.7. So memang untuk Azrai struggle dia adalah permulaan yang perlumbaan tadi. Dia drop ke belakang sikit dan kena perlu untuk battle dari awal. So yang saya rasa macam pelik sekali adalah Zakwan Zahir, kerana dia masih tidak dapat melakukan pace yang biasa untuk Zakwan. So maybe ada masalah dengan setup ataupun punya performance. Kita tahu Zakwan punya quality, and this is not a display of Zakwan punya quality. Sini battle kumpulan B masih di depan, Kamrul Izzat Ishak 4-2-0 Muhammad Radatul Razman. Dan di tempat yang ketiga Tengku Irfan Afandi. So tiga-tiga contender untuk 1000 B ada dalam gambaran ni. Sini masih ada battle kemungkinan untuk Teva Kumaran. Teva Kumaran untuk mobil loop Suzuki jatuh. Ini adalah seleko 14 tak silap saya, ataupun ini seleko pertama. So nampaknya dekat braking zone ada kesilapan untuk Teva. Saya sentiasa melihat catatan masa yang dilakukan oleh Kasma konsisten 2.23, kerana sekarang Andi Farid pun telah melakukan 2.24 saat, tapi Kasma konsisten 2.23 untuk terus berada depan. Dan macam mana tadi Daniel katakan, tapi top speed milik Azroy. Tapi begitu pun dia kalau lihatkan keseluruhan catatan masanya 2.25.2 saat tak cukup untuk mengejar Kasma yang konsisten 2.23.697 dengan bagi 2 setengah pusingan lagi akan tamat, dan dia berkelebihan 7 saat berada di hadapan sekarang. Ini adalah battle to be. So ada Tengku Irfan Afandi menaiki ke tempat pertama. Dia berjaya untuk dapatkan jarak sedikit. So kemungkinan Tengku Irfan Afandi akan cuba untuk pushkan ini dengan baki 3 pusingan sahaja. Dan di belakang Tengku adalah Kamrul Izzat Ishak dengan Muhammad Radatul Razman. Dan sekali memang kita nampak satu jarak yang cukup selesa untuk Tengku. Tengku Irfan akan ada benefit dalam selekoh, tapi top speed adalah benefit untuk Kamrul Izzat Ishak dengan Muhammad Radatul Razman, kerana mereka memakai mengguna jentera M1000R. Kita memang tahu buktikan yang top speed mereka tinggi. Sekali di depan kalau kita lihat pada sector time zone, ada kesilapan sikit dari dua pelumba MSBK 1000 B. Ini adalah peluang untuk Tengku Irfan Afandi untuk membuatkan jarak yang semakin besar. 2 saat adalah jarak Tengku Irfan bersama Radatul Razman. Bagi 3 pusingan sahaja. Ini adalah jarak yang selesa untuk Tengku Irfan. Dan di depan still Kasma Daniel, Kasma Yudin. Boleh dikatakan Kasma sekarang ini adalah dalam postcode yang lain daripada pelumba lain. Itu yang kita dapat nampak, ada motor di depan ini adalah backmarker. Kasma still dominasi dalam perlumbaan pertama kali ini. Jarak Kasma dengan Ali Farid 6.4. Mungkin sekarang ini Kasma sedikit perlahan 2.4, tapi dia telah selesa di hadapan sekarang ini. Kasma menggeleng kepala. Ya, itu memang bahaya. Memang sepatutnya backmarker nampak blue flag. So dia akan ada, kita punya safety stewards akan ada a few words nanti.
Kerana Kasma sekarang yang melakukan tadi 2 minit 24 701 saat, tapi dia telah pun berada 64 saat di hadapan Andi Farid Izdiha pada kedudukan yang sangat selesa untuk Kasma sekarang ini. Tempat yang pertama 2 minit 24 dan Azroy konsisten dengan masa 2 minit 25. Dia ketinggalan 19 saat di belakang Kasma dan memang laju di hadapan. Jadi dia tak payah nak push. Kita akan lihat kembali. Ini adalah momen Kasma dengan back marker. So seperti biasa sepatutnya kalau ada back marker kena hormat blue flag and Dia akan keluar dari pada racing line. Yes. Pak blue flag dia perlu keluar dari racing line untuk benarkan pelumba yang berada di belakang, pelumba yang lebih laju yang berada di hadapan sebenarnya untuk melepasi. Ini Lachlan Apis yang berada di kedudukan tempat yang keempat sekarang di hadapan Chen Hon-Yan dan kedudukan 1, 2, 3, 4 nampaknya telah pun pada kedudukan yang selesa untuk mereka. Kita akan masuk pada lap yang terakhir nanti dengan dalam B ini menarik sekali kerana kedudukan telah berubah. Tengku Irfan Afandi yang berada di depan sekarang, tempat kedua Nadatul Razman. Kamarul Izzat Ishak di tempat yang ketiga. Walaupun tadi satu ketiga kita nampak dia berada di hadapan jauh, tapi sekarang ni kedudukan yang rapat 3 pelumba di hadapan nombor 27. Jauh meninggalkan lain pelumba itu adalah Andi Farid. Tadi 64 saat dan ditinggalkan oleh Kasma Daniel yang akan masuk untuk ke lap yang terakhir. Pusingan yang terakhir bagi Kasma selesa 2 minit 24.270 saat oleh Kasma Daniel. Ya, kalau lihatkan pada masa lakukannya tadi konsisten 2.23 sampai ada 3 lap yang terakhir, dia perlahankan sedikit. Andi Farid Izdiha yang ketika 6.2 saat di belakang dia pun sedar, dia menoleh ke belakang melihat jauh dia tinggalkan Azra Hakim Anwar dan jauh di depan untuk dikejar. Dia berada di final lap, jadi tidak perlu untuk push untuk mengejar Kasma Daniel di depan. Dan habis baru sampai untuk ke lap yang terakhir di tempat yang keempat, diikuti dengan Chen Hon-Yan di belakangnya. Sampai untuk ke tempat yang kelima dan Muhammad Zakwan Zaidi yang ketinggalan jauh di belakang Zakwan. Zakwan berada di tempat yang keenam sekarang ini, 55 saat di belakang Kasma Daniel. 9 saat dia berada di belakang Chen Hon-Yan, agak jauh perbezaan kedudukan yang ditinggalkan. Kasma yang mula perlahankan gentlenya, dia berada di belakang, sempat lagi mengintai sedikit menoleh sebelah kiri melihat di mana kedudukan pencabar terdekat Andi Farid Izdiha. 6 saat yang tinggalkan di belakang, tapi satu riding yang baik ditunjukkan oleh Kasma pada hari ini, walaupun ketika bersama dengan Daniel tadi dia kata dia nak habiskan perlumbaan itu saja yang dia cuba lakukan. Ada back marker lagi yang back marker perlu ke tepi untuk beri laluan kepada pelumba di hadapan. Dikenakan blue flag. Seorang lagi pelumba di penghujung perlumbaan yang terkeluar. Dr. Mike Chan Ching Rong di seleku yang pertama. Dan juga di braking zone seperti Teva Kumaran berawal tadi. So strange crash di seleku pertama. Kasma akan sampai di keluar pada turn 15 untuk dia lihat di belakang. Dia tahu jauh ditinggalkan Andi Farid Izdiha untuk Kasma dan yang menamakan perlumbaan tempat yang pertama. Dengan tempat yang kedua Andi Farid Izdiha. Tempat ketiga Azroy akan sampai untuk sampai tempat yang ketiga. Dia akan sampai ditinggalkan agak jauh di belakang Kasma Daniel yang melengkapkan podium bagi bulan A. Kemudian B lagi nak lihat. Jadi ada perebutan di antara Tengku Irfan, Bapak Radatul Razman dan Kamarul Izzat Ishak. Kalau berdasarkan kumpulan B ini, tapi mereka tinggal jauh di belakang.
Lachlan Apis lebih dahulu untuk sampai untuk pasukan Sabita tim Asia dengan Cheng Hon Yan. Pertemuan yang baik untuk Cheng Hon Yan. Ini dalam pertemuan tempat yang kelima di depan Zakwan Zaidi. Baru sampai Muhammad Zakwan Zaidi yang berada di belakang Cheng Hon Yan. Kita tunggu battle dalam kumpulan B. 1 minit 10 saat lagi untuk mereka sampai ke sana penamat antara 3 pelumba di hadapan, iaitu Tengku Irfan Afandi, Datuk Razman dan Kamarul Izzat Isa. Perebutan untuk MSBKB yang kita lihat, jentera nombor 5, 420 dan 298 yang saya bersaing untuk tempat pertama, kedua dan tiga dalam kumpulan B. Ini adakah ini dia battle yang ada kita lihat? Ya, betul, nombor 5. Ya, nombor 5, nombor 420 itu yang melepasi Datuk Razman sekarang yang berada di hadapan. Saya rasa Datuk Razman, tapi kita akan lihat nanti kesan untuk sampai untuk kepastian, tapi di mana Kamarul Izzat Isha no 298. Oh, sampai terlebih dahulu kalau terlihatkan. Betul, Datuk Razman kan 52 adalah Chen Xuan Ming dalam kumpulan A. Datuk Razman sampai di tempat yang pertama, 2 Tengku Irfan Afandi, 3 Kamarul Izzat Isha untuk bagi MSBK 1000 B.